dia punya garisan bersilang dia. Okey, ini nombor 1 dia macam ni. Okey, so you jangan buat macam ni. Yang ini yang kau suka aku tak suka kau suka aku, jangan Dia kena tangan ni kena soft dia pegang. So dia pegang, dapat tak? Doktor tak pegang macam ni Lepas tu doktor marah tu sebab you tak dapat tekanan. Dia kena jauh lagi best. Okey, so dia akan macam ni. So ujung tu ada ekor, nampak tak? Tapi ekor dia janganlah korang dah macam meraih pula kan, ni pun tak nak ni. So dia akan macam ni. Dia kita panggil sending ke kanan. Ya Allah. Lepas tu dia menegak. Okey, so menegak ni umpama air hujan. Okey, and then dia sending ke tepi. Boleh je kita nak buat sending ke tepi tapi tak cantik. Ingat bila kita melukis ni, kertas ni yang kita alihkan. Okey, faham tak? Jangan kertas ni bukannya tegak je macam ni je dia. Okey. And then satu lagi adalah macam ni. Tapi yang macam ni dia tak adalah kita nak gunakan sangat. Okey. Okey, ni dia punya garisan dia. Okey, bila kita menyilamkan dia, okey, kita buat macam ni dulu. Okey, and then kita silamkan dia. Nampak tak doktor silamkan? Mana yang you selesa lah. Sebab kertas tu kan boleh gerak-gerak kan. Okey, so nampak tak macam ni. Okey, ni baru silang 2. Okey, kalau kita nak silangkan dia lagi dengan tegak-tegak, nampak tak? Dia akan jadi gelap lagi. Kalau kita nak silangkan dia lagi dengan yang ni, tapi nampak tak yang ni sebab doktor kata tak best sangat sebab dia panjang-panjang. Okey, yang ini pula dia ada 45 degree. You nak buat corner baring lagi pun boleh. Kan, you nak buat lagi corner macam ni pun boleh. Janganlah sampai dia tidur macam ni, sudahlah. Okey, corner baring dia, corner rumput dia motor tu kan. Okey, ni 45 ni dah yang typical. Okey, nombor kedua dia adalah dia punya jarak. Okey, sebabnya semua ni adalah menghasilkan tone. Tone kenapa ada tone? Untuk pencahayaan. Pencahayaan atau lighting. Okey, ingat Okey, so jarak dia, sekiranya dia jarak, dia akan lagi nampak apa? Nampak apa? Nampak lembut, nampak mudah lah. Oh Lord. Okey, ni kita buat jarak Okey, kita sambungkan dia. Okey, dah macam ni, kita sambungkan dia. Nampak tak dia lagi mudah berbandingkan dengan yang ni tadi ni, nampak tak? Okey, so jarak dia Okey, ketiga adalah dia punya pressure ataupun tekanan. Okey, so kalau doktor buat macam ni, nampak tak? Sehalus bulu mata lembu. Tapi kalau doktor buat macam ni, nampak tekan, jadi apa? Tebalkan lagi. Dia tebal. Okey, kalau kita campur, kita gabungkan dia, kita rapat-rapatkan dia. Okey, bila kita silangkan dia, kita rapat-rapatkan dia, nampak tak? Dia jadi jadi pekat. And then, tapi kita, walaupun kita rapat-rapatkan dia, tapi tak payah tekan kuat-kuat, apa jadi dia? Dia akan nampak still. Nampak tak? So, you kena main dengan garisan dia, jarak dia dengan dia punya pressure. Okey, so nombor 4 dia adalah ni tone. Untuk dapatkan tone, okey, tone ni nombor 4 dia, tone ni dia ada banyak sangat tone, beribu-ribu tone. Tapi kita dapat 1 2 3 4 5 tone dah cukup. Okey, macam mana kita nak hasilkan tone ni? Kejap lagi you buat tau. Okey, so kita akan start. Mestilah tone ni yang paling cerah, betul tak? Ini paling gelap. Okey, ni cerah. So nombor 3 ni adalah yang mid, yang pertengahan. So macam mana kita nak buat? So kita akan start. Ni jarak-jarak lah dulu sebab kita nak buat cerah dulu, betul tak? Okey. So itu adalah untuk yang nombor 1. Nombor 2 kita dapatkan sikit sebab kita nak tone lagi sikit. Gelap sikit kan? Tapi kita kena buat semua ya. Kalau you tak buat semua nanti warna dia akan melompat-lompat. Okey. Okey, nombor 3. Dah kita dah dapatkan dia, kita tekankan dia sikit. Okey, boleh faham tak? Kan tekanan ni kan? Okey, so tekanan ni. Okey, so nombor 3. So dari situ you dah dapat dah mid tone you adalah macam ni. Okey, nombor 4. Kita tekankan dia lagi sebab kita nak dia gelap. Okey, so nombor 5 macam mana? Lagi tekan. Okey, dan kita boleh guna yang macam ni sebab kita nak isikan semua yang putih tu jadi gelap. Dan kita boleh guna ni dan ni. Okey, nampak tak? Tone dia jadi. Okey, so ini adalah 4 ni you kena ingat forever. Kalau you ambil minor seni untuk melukis, forever you kena ingat. Sebab benda-benda paling basic. Dan nanti yang ini sekarang kita buat pakai pensel, nanti bila you buat pakai pensel warna pun sama juga. Dia tak akan berbeza. Okey. So sekarang ni selalu you all kita buat macam ni kan. Macam mana kita nak applykan dia? Okey, cahaya daripada sini. Okey, sini nombor berapa? 1. Sini? 5. 2. Awak ni. Okey, sini? 3. Sini? 4. Okey, sini? 1. 4 lah dulu kot. So sini 5. So ingat tak? Nampak tak? Ingat ini dia untuk, tapi I tahu you mesti dah terror buat apa cube kan? Daripada sekolah rendah buat cube, betul tak? Okey, so kita buat adventure sikit, kita buat bulat. Okey, so macam mana nak buat bulat? Okey, sekiranya kita buat ni, kita buat cube, dia sama je, tak ada beza pun sebab dia adalah yang flat. Nampak tak? Cube dia flat. Sedangkan bulat itu dia menggelembung. Okey, so kita buat, kalau kita buat yang cube ni, kita buat macam ni je. Macam ni je kan? Untuk dapatkan, dan kita ni nak render lah dia. Tapi untuk bulat ni macam mana? Okey, macam ni.
Jadilah bulat flat. Dah macam sinkhole dah nanti. Lubang hidung mak kau. Okay. So bila kita buat bulat, apa yang kita perlu buat adalah bila kita dia flat, dia akan flat. Betul macam ni kan? Dia bulat, dia melengkung. So dia perlu ada melengkung. So cara kita dia adalah okay. Contoh dia cahaya dari sini kan. Okay, ni nombor 1, betul? Nombor 2, bulat boleh senang 3, 4, 5, betul tak? Ikut dia macam ni. Ni sebenarnya susah nak cari dia punya lighting, tapi dia senang sebabnya basic kita dah memang buat flat. Tapi bila buat bulat ni dia susah. Okay, so cara dia adalah you kena make sure garisan yang you buat tu dia melengkung. Okay, so untuk dia kena ada ni adalah dia punya first base. Ingat tak tadi pun doktor buat macam base-base kan, ada layers by layers kan. Okay, so first layer kita tutupkan dia. Sebab apa? Bila bulat, dekat tengah-tengah ni kena, contohnya dia kat flat macam ni kan, dekat tengah-tengah ni dia kena di sini yang paling, sini nombor 3. Dan mungkin kat sini nombor 3, nombor 4, kat sini balik nombor 3 balik. Kita kena tengok sebab tu kita kena ada lighting dia. Okay, so jadi tu dah dapat dah. Ni dia punya, jangan ingat yang lain ini doktor buat, yang ini kita punya, dia punya sini nampak ni, sini mesti nampak timbul. Okay, okay, so apa yang kita buat next dia? Sekarang ni dia tak cross kan? Okay, dan you crosskanlah dia macam mana. Bila you crosskan dia, dia tetap, you kena tetap melengkungkan dia. Macam mana pun, okay, so melengkung ni sama ada dia melengkung macam ni satu dia, ni teknik melengkung dia A ataupun B, yang mana daripada besar dia akan jadi kecil. Faham tak? Tapi kejap lagi kan kalau doktor buat macam ni kan, tengok dia punya bulat tu jadi kipas kapal terbang. Semuanya buat macam ni, dia kena melengkung macam ni. So bila melengkung macam ni, dan kita boleh putuskan dia dekat situ sebab kita memang nak yang kat sini lah dia nampak tebal dia. Okay. Sebab tu doktor tak berapa suka sangat dengan pensel, sebabnya dengan pensel ni dia cepat tumpul. Okay, bila sampai dekat lighting tu, you pun ingat tak pressure doktor cakap? Okay, pressure dia kena jarang-jarang, dia kena slow-slow. Okay, so sekarang ni dah ada first layer. Okay, second layer dia. Second layer dia kena rapat-rapat sikit. And then kita ambil warna 2 ke 3 ni? 3 dah kita dah ni. Okay, so sekarang ni kita ambil nombor 4. Nanti bila sampai kat sini, you just apa tu, you buat je cross hatching tu. Okay, kalau you rasa tak nampak dia berpangkah, and then you buatlah pangkah-pangkah dia. Okay, so sekarang ni nampak tak comot kan? Bila comot kat sini, kita boleh, jangan tekan sangat tau, nanti dia nampak line pula macam ni, tak nak. Okay, kita sampailah dia jadi nampak ilusi 3D ni. Walaupun nampak macam sabut, that is okay sebab dia punya first try. Okay, dan kalau you ada pemadam ke, dan you boleh padam. Kalau dia makin gelap. Okay, boleh buat tak? Boleh. Boleh, sekejap lagi siapa buat lubang hidung ni, siap Okay, so nanti dekat dalam yang untuk yang latihan 2A tu, you buat yang ni yang you faham daripada doktor explain ni, and then you start with the ni sphere ni. Okay, kalau buat dengan pen yang paling best. Okay, cara nak buat bulatan dia, you jangan buat macam ni, dah penat doktor ajar. Macam ni siapa buat macam ni, sekejap lagi doktor conteng muka dia. Dia kena so kalau lighting kat sini, you start dari sini. Alah, tak in pula. Okay, and then you start dengan kalau pakai pen dia lebih jelas kan. Okay, and then silangkan dia. Nampak tak? C, banyak C kan. Okay, so cahaya tu sebab pakai pensel tadi dia cepat tumpul, so mata dia macam tak best. Nampak tak sini dah dia punya, dia nampak dah dia punya titik, dia punya paling menggelap dia. So kita buat pakai pen yang bestnya baru you boleh nampak, you cross hatching dia pakai pensel, dia mata dia tumpul. Lepas tu you layanlah dia sampailah dia menjadi bulat. Jangan korang lagi buat telur dinosaur sudah. Okay, yang doktor buat ni laju. Sekejap lagi you apa buat, kena buat laju-laju. Nanti adalah yang nanti dah macam berwarna. Gelak-gelak kan dia. Sekejap lagi you tengoklah. Tak percaya aku buat. Okay, so boleh Okay, so sekarang ni apa kata you test dulu. Dan benda ni layan. Okay, benda ni sangat layan, sambil memborak, berbawang kan. So boleh So jangan buat besar-besar, jadi kecil je sudah. Sebab doktor nak tengok you apply kan macam mana. Okay, dia punya ni, dia punya cara dia ada dah bukannya dah merender kat situ, dia kena nampak tak? Kan kalau bulat kan macam ni. Kalau kita buat bulat kan dia macam ni. Kan dia macam ni, macam apa kan, betul tak? So dia macam ni, dia kena macam ni. Nampak tak? Nampak. So di mana nak pergi ni? Di mana nak pergi? Macam tu. So ini adalah dia punya bonjol nenen dia tu. Ni. Kena ada. Yang you buat tadi tu, buat macam ni, lepas tu apa yang straightnya macam ni. Tu dah cakap dah perlu dah lubang hidung yang you lukis. Ada tapi dia sikit je. Lepas tu dia dah hilang lagi. Lepas tu ada pula dia round kan dekat sini. Ini memang dia nak melukis bulu hidung boyfriend dia. Okay, so dia kena macam ni. So jadi tu bila you buat,
slow dulu sebab kita nak buat first layer. Macam tu dah cakap, jangan pegang pensel macam ni, pegang macam ni tangan, jangan. Kena ada ni. Untuk ni ada macam memang tak jadi sebab you dah macam menulis. Okay, so yang first ni, ingat dia kena buat macam ni. So dia konarkan dia, tak boleh konar. Kau konarkan dia macam ni. Okay, satu. Okay, ni. Kita konarkan dia. Tak jadi kau nak berhenti kejap. Konarkan dia balik. Nampak tak nenek dia dekat sini? Ni. Bila tak ada ni, you tak nampak dia punya ilusi dia tu menggelembung bola tu. Gelak-gelak. Penat tau. Okay, so lepas sini dia pendek. Ini akan jadi terus tetap melengkungkan dia sebab dekat belakang tu pun melengkung. Nampak tak? Ini melengkung dia. Ini buah temikai. Macam ni. Tapi kalau you nak buat tengah-tengah macam ni, pun boleh juga. Okay, contohnya doktor tak payah buat pun bulatan tu. Doktor terus dia buat dengan melengkung macam ni. Pun akan jadi bulat juga. Tanpa melengkung. Kalau you rasa bulatan ni, yang ini tu menyusahkan you, you tak payah buat. Sebab yang ilusi dia yang you buat ni, yang ni kan, itulah yang jadikan dia sfera. Okay, kalau you flatkan dia akan jadi flat. Okay, kalau tak nak buat bulatan tu, okay, try dia macam ni. Ambil dari sini, kan you practice kan. Dia make sure dia kat sini dia kena berlapis. Faham tak? Faham. Kalau situ tak berlapis, maka tak jadilah bulat you. Barulah you bulatkan dia. Pun boleh juga, mana-mana je. Okay, boleh? Make sure dekat sini ada dia punya titik itu. Okay, boleh ya? Boleh. Okay, cuba buat di sini.